Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak tengok pokok-pokok yang ada kat belakang rumah ni. Jom. Kita tengok pokok pagi ni. Ini pokok peria, macam tak berapa naik je. Pokok tomato sihat, alhamdulillah. Peria dah berbunga dah tu, alhamdulillah. Tomato kok terung. Oh, apakah yang sudah berlaku dengan terung ini? Macam tak boleh survive je dia. Nenas dalam pasu. Ni kena ganti lain lah ni. Kena hama dah pokok ni. Ini terung hijau. Lama dah pokok ni. Tengok ada buah tu. Pokok buah tin. Ada buah tak? Ada. Kena makan dengan burung. Rezeki burung lah tu. Tak apalah. Terung lagi. Cili hijau. Ini kena sembuh obat ni. Serai untuk bulan puasa. Pokok buah tin. Hak tu ada buah dah nak masak. Serai. Pokok cili. Comel. Hari ni kita nak letak baja dekat pokok cili ni. Tu saya ada bekas tu yang saya lubangkan dan letak dalam pasu ini. Ini adalah sisa dapur. Kulit bawang, kulit buah, kulit kentang. So kita masuk dekat sini untuk biarkan dia reput dan jadi baju. Okey. Nanti bila kita siram pokok, kita siram sekali baju. Kenapa kita tutup dia? Supaya ulat tak masuk. Okey, ini pun dah nak kena ganti dah pokok ni. Cili, kerenteng. Tengok tu, sama juga saya dah letak baja dapur, sisa dapur. Sihat dia. Ini pun cili yang dah lama ni. Nak kena buang dah di. Okey, nanti tunggu ada pokok. Terung hijau. Pokok bende yang juga akan diganti. Dah lama banyak benih tu. Pokok buah tin. Serai. Cili kerenteng. Alhamdulillah. Ini pun terung bulat ni. Dah lama juga dah proses nak kena selamatkan dah ni. Ganti dengan pokok lain. Tengok bayam tu. Cuma kat rumah ni tak ada orang nak makan bayam. Saya seorang je. Tapi tak apa, nanti kita ambil. Kita buat sup. Ini pun terung telunjuk. Terung telunjuk tak ada buah dah lama dah pokok ni. Terung hijau. Bunga telang. Okey, cili itu pun kena ganti dah tu. Pokok mulberry ada buah tak? Selalu saya suka cari buah yang masak 1-2 biji sambil lalu tu boleh ngap je. Okey.
Ni aktiviti yang perlu dilakukan. Kena bersihkan tempat ni. Bayam hijau tu pun kena bersihkan. Ada pokok cili kat situ. Jambu, lama dah dia tak berbuah jambu ni lepas musim panas hari tu. Deretan pokok nenas saya. Ada yang dah tengah berbuah tu. Yang ini dia dah berbuah. Tapi saya tak buang dia punya pokok dia sebab nanti dari tengah-tengah tu akan keluar anak nenas. Ini pun nak kena bersihkan juga ni. Okey, bayam yang besar tadi kita dah ambil, dapat banyak ni. Alhamdulillah, cukuplah untuk sekali masak. Sebab kalau kita tak ambil, nanti dia jadi lagi tua, tak sedap. Hasil kutipan hari ini cukuplah nak buat masak air, sayur bayam dan goreng pisang petang nanti. Alhamdulillah.